Ini Misna Suspira Binti Sukadi. Baik, saya akan mulakan dengan menjelaskan ciri-ciri buku motivasi bertajuk The Inspirizer. The Inspirizer adalah buku komik motivasi yang direka khusus untuk pelajar. Buku ini menggunakan bahasa yang mudah dan disertakan ilustrasi berwarna, menjadikannya senang dibaca dan menarik perhatian. Format komik yang digunakan membantu mengurangkan tekanan ketika membaca. Pelajar tidak perlu berdepan dengan teks yang terlalu panjang. Selain itu, isi kandungan buku ini menyampaikan mesej motivasi dengan cara yang ringan dan mudah difahami. Ini sesuai untuk memberi inspirasi dan meningkatkan minat membaca dalam kalangan pelajar. Inspirizer ialah sebuah buku komik motivasi yang direka untuk memberi inspirasi kepada pembaca muda melalui cerita-cerita pendek dan mesej yang bermakna. Komik ini memaparkan situasi harian yang sering dihadapi oleh pelajar seperti keraguan terhadap diri sendiri, ketakutan terhadap kegagalan, kurang keyakinan serta tekanan daripada pelajaran dan kehidupan. Setiap cerita menekankan nilai-nilai positif seperti ketabahan, kerja keras, disiplin, rasa syukur dan kepercayaan terhadap diri sendiri. Melalui ilustrasi yang ringkas dan watak yang mudah dikaitkan, Inspirizer menggalakkan pembaca untuk terus bermotivasi, berfikiran positif dan tidak pernah berputus asa terhadap impian mereka. Komik ini menunjukkan bahawa kejayaan bermula dengan minda yang betul dan usaha-usaha yang kecil. Suratan menarik dan penting. Kenapa buku ini menarik? Kerana ia memaparkan cabaran sebenar pelajar seperti stres peperiksaan. Memandangkan ini adalah buku komik visualnya yang hebat membantu kita merasai emosi watak tersebut. Kita dapat melihat bagaimana watak-watak ini berubah daripada berputus asa kepada mempunyai pola fikir yang positif. Ia adalah suntikan motivasi yang pantas. Slide ini menunjukkan bagaimana membaca dapat meningkatkan motivasi dan keyakinan diri. Membaca membantu menggalakkan pemikiran yang positif dan mengelakkan pemikiran yang negatif serta tekanan. Apabila membaca menjadi satu aktiviti yang menyeronokkan, membaca bukanlah lagi satu aktiviti yang membosankan. Secara tidak langsung, pembaca akan lebih yakin dengan diri sendiri dan akan terus berusaha untuk membaiki diri untuk menjadi yang lebih baik. Untuk slide ini, kita dapat lihat nilai-nilai moral yang diperoleh melalui amalan membaca. Antara nilai-nilai yang diperoleh seperti berkeyakinan tinggi, sikap yang positif, serta nilai kerja keras dan konsentrasi. Selain itu, membaca juga mengajar kita untuk tidak mudah berputus asa dalam menghadapi situasi yang sukar dalam kehidupan. Jadi, perkara ini sangat penting dalam membina dan membentuk kepribadian yang baik. Bagaimana buku ini dapat membantu pelajar? Membantu pelajar kekal bermotivasi dan tidak mudah berputus asa. Mengajar pemikiran positif melalui cerita dan ilustrasi yang mudah. Meningkatkan minat membaca kerana dipersembahkan dalam bentuk komik. Membantu pelajar memahami nilai moral dengan cara yang menyeronokkan. Menggalakkan keyakinan diri dan kepercayaan terhadap kebolehan mereka sendiri, mengurangkan tekanan dan menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, buku The Inspirizer ini adalah panduan untuk kita membina motivasi. Ingat, langkah kecil dalam rutin harian boleh membawa impak yang besar dalam hidup kita. Sekarang adalah giliran anda. Jangan sekadar membaca, tapi mulakanlah perubahan dalam perjalanan akademik anda hari ini. Terima kasih.